ada 3 soalan. Uji akal berputar. Teki, tekak. Soalan pertama. Minyak. Banyak minyak. Minyak apakah berdarah? Soalan kedua. Berkaitan menuntut ilmu. Banyak ilmu. Ilmu silat, ilmu sihir, ilmu macam-macam ilmu. Ni satu ilmu ni. Susah. Ya. Jangan betul. Tapi tak salah pun. Tak salah di segi undang-undang. Tak haram, tak dosa pun kalau nak tuntut ilmu ni. Tapi takut kalau dah tuntut nanti takut. Tak boleh kawal. Tak boleh kawal diri memang sial lah itu. Ilmu ni. Ilmu apa? Ada kebaikannya untuk ilmu ni. Kalau pandai urus tabir diri. Tapi kalau terlebih pandai urus, takut nanti langit bentang mempesona anggun luar tu, dia nak tawan, naik pun bahaya. Ini kalau dah bahaya ilmu apa? Soalan ketiga. Soalan budak darjah tadika. Kalau tak tercapai dia akan lambat rekam. Soalan ni berkisar abjad A, B, C, D, E, F. Soalan ni dengar je lah. Apakah nama di sebalik harap HEFAD? Jawapannya soalan pertama tadi, minyak apakah darah? Minyak lintah. Soalan kedua, ilmu apa yang bahaya? Ilmu hisab. Pam-pam ambil lah kalau dah masuk ke dalam hisab ni. Janam. Kalau tak pandai. Tapi tak kan ada hisab ni ada baik. Kena sedikit. Kebanyakannya. Okay. Soalan jawapan nombor 2. Jawapan nombor 3. Soalan ni sebalik kata HARAD jadi darah lah. Jadi jawapan soalan pertama lintah. Jawapan soalan kedua hisab. Jawapan soalan nombor 3 darah. Lintah, hisab, darah. Ni senjata ni untuk langkah keselamatan untuk dari serangan hendak lintah darat.